Lemak pula, dia pun akan membekalkan kalori juga. Cuma lemak ni kalorinya lebih tinggi. Untuk setiap 1 gram lemak, kalorinya ada 9. Jadi contoh kalau orang tu minum ataupun dia masak menggunakan 1 sudu minyak. 1 sudu minyak tu katakanlah ada lebih kurang 5 gram. Kalorinya kat situ ada 45 kalori. Kan? Jadi dia menggunakan 45 kalori. Kalau katakanlah dia minum air, dia letak 1 sudu gula. 1 sudu gula tu ada katakanlah 5 gram juga. Jadi kat situ dia ada 20 kalori. Lemak tadi kalau 1 sudu minyak, bila dia makan ataupun dia ambil dalam bentuk dia goreng telur ke, kat situ dia tambah sebanyak 45 kalori. Itu yang dimaksudkan sebagai kalori. Boleh Okey. Jadi makanan-makanan yang kita makan ni kita kena caution lah. Ada makanan kita kena pandai pilih. Kita jangan takut. Kita memang memerlukan kalori. Kalau tidak macam mana kita nak hidup? Kalau kita tak buat apa-apa pun, kita tidur sekalipun, badan kita masih lagi memerlukan kalori untuk nak maintain kita supaya kita hidup, berterusan hidup. Jadi kalori bukan benda yang perlu kita takuti. Kita cuma kawal je lah dekat situ. Okay. So kita dah ada overview berkenaan kalori. Macam mana pula dengan ringkasan piramid makanan?